pagi, baru bangun tak gosok gigi, ragu-ragu ingin berpacu raya. Aduh sayang, hari ini lebarannya. 2, 3 kucing berlari. Alhamdulillah hari ini dapat berkumpul semua keluarga besar SQD, tim, partner, staff di Menate Ampang di MCT. Alhamdulillah kita dapat menjamu selera bersama-sama dengan pasangan serta anak masing-masing. Semoga kita dapat teruskan lagi makan-makan begini dari semasa ke semasa. InsyaAllah mudah-mudahan rezeki mencurah-curah di tahun 2026 dan kita boleh pergi berjalan-jalan tempat-tempat yang lain pula. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita kaya, sukses 2026. Bye-bye. Sedap. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Nak lagi? Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Mucun dicucu, anak dihembur. Oh ibu tenang, banyak bersabar. Pukullah rendang, jadinya empuk. Lemang pula jangan biar terbakar. Puas berpuasa sempurna, menantikan hari yang mulia. Usaha resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Nak yang ni? Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Yang itu pun boleh. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Sukanya. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Malam semalam cucu meriam, manalah reti nak duduk diam. Cukup sebulan dah kena rantai, mungkin ada yang geram nak menilai. Ku toleh kiri, ku toleh kanan, ketupat dibedah jadi sarapan. Ibu di dapur belum berpupur, mulalah nanti kalau menggelubur. Hey, yang memandu jangan laju-laju, kan ditahan abang baju biru. Kono nak salam yang dirindu, sekali tak jumpa bini baru. Tapi tadi bukan kisah aku, raya aku masih macam dulu. Jangan ditanya di mana teman, ni urusan dia yang tentukan. Puas berpuasa sempurna, menantikan hari yang mulia. Usahlah resah ukuran pinggang, makanlah makan berpinggan-pinggan. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam. Makan. Nyam nyam ketupat, Untuk semua ni, untuk semua ni. Ambil. Sila jangan malu-malu. Ambil. Mari masuk. Gaya. Salam dulu. Jangan tak makan je. Nah. Memang awak punya pun. Iya. Ambillah balik. Ambil semua. Kita orang memang tak makan ketupat. Untuk tetamu je ni. Nyam nyam ketupat, nyam nyam ketupat, nyam.